Saya mahu makan banyak. Di mana makanan saya? Siapa yang menjerit begitu? Oh, bunyinya seperti cucu perempuan saya, Leslie. Mari kita lihat apa yang berlaku. Saya perlu menyediakan hidangan. Siapa yang menjerit? Seseorang lapar. Saya perlu membantu mereka. Wah, bagus. Siapa yang menjerit begitu? Adakah itu adik perempuan saya? Jom, kawan-kawan. Wah, oh! Hello adik kecil, saya akan selamatkan kamu. Saya sangat lapar. Kamu akan menghadapi cabaran. Baiklah, sudah bersedia. Saya mahu mulakan dengan kek. Sudah tentu, ia mudah. Mari kita ambil. Tidak. Di mana saya patut mula? Nenek, apa yang patut saya buat? Sayang, tuangkan tepung ke dalam mangkuk. Oh, betul? Mari cuba. Ups. Sayang, apa yang kamu buat? Ini datang telur pertama. Betul ke? Mari kita pecahkan satu telur. Ini sangat menyeronokkan. Saya mahu hancurkan semuanya. Nenek sedang menuang susu. Saya ada susu juga. Menuangnya ke dalam adunan. Hebat. Dan sekarang apa? Nenek sedang menggunakan ketuhar. Apa yang patut saya lakukan? Saya tahu kita boleh pesan kek sahaja. Tada! Lihat itu. Sangat berperisa coklat. Oh, Lindsay, dibuat sebentar aja, Rabu. Baiklah, biskut sudah siap. Sempurna. Itu terlalu mudah. Kita akan tambah beberapa warna. Mencampurkan yang pertama dan selebihnya. Bergerak ke penyembur api saya. Saya rasakan sangat puas dengan bantuannya. Oh ya, itu dia. Nenek, apa kata nenek? Wah, saya tak terkata. Terima kasih, Chef. Saya memang perlukan sedikit krim. Mari kita susun kek ini. Sapu krim. Menu rebus sour strawberry and montongnya dan lebih banyak lapisan satu demi satu. Oh, Chef. Saya perlu tuangkan coklat ke atas semuanya. Wah, nampak sedap sempurna. Sekarang kita perlukan mesin gula-gula getah. Tuangkan ke atas kek. Lebih banyak, lebih baik. Baiklah, saya rasa saya sudah bersedia. Oh, dan saya ada bakul dengan strawberry. Ia dari kebun saya, Chef. Saya akan bantu awak. Tuangkan semuanya ke atas kek. Oh, ia sangat cantik. Terima kasih atas bantuan anda. Chef, mahu strawberry. Baiklah, saya tidak kisah. Terima kasih, Nenek. Video ini sangat lucu. Semuanya kelihatan cantik. Tetapi apa yang patut saya tambah pada kek? Tepat sekali. Mari tambah beberapa KitKat. Satu idea lagi. Kamu semua tak akan percaya. Mari tambah beberapa mata. Dan ini wajahnya. Agak pelik. Mari cuba sekali lagi. Wah, jauh lebih baik. Saya sangat seronok melakukannya. Tetapi bagaimana jika kita tambah lebih banyak KitKat di atas?
Sekarang ini sempurna. Tak pernah terlalu banyak coklat. Sekarang Leslie boleh mencubanya. Selamat menjamu selera, Kak. Wah, semuanya kelihatan begitu cantik dan sedap. Saya akan mulakan dengan kek strawberry. Sedap dan sekarang kek itu sendiri. Wah, perisa vanila dengan strawberry. Itu idea yang hebat. Saya suka. Sekarang beralih kepada kek coklat. Lihat muka lucu itu. Sekarang kek itu sendiri. Oh, sebenarnya ia biasa-biasa saja. Dan apa seterusnya? Kek pelangi. Wow, mengambil gigitan. Ia sangat manis. Saya sangat suka. Sukar untuk berhenti. Sedap. Tunggu sebentar. Apa ini? Sangat berwarna-warni. Wah, gula-gula getah. Saya suka. Chef memang pemenangnya. Wah, baiklah, itu dijangka. Terima kasih kerana membuat pilihan yang tepat. Dan sekarang saya mau pasta. Sila buat secepat mungkin. Baiklah, itu kedengaran mudah. Saya akan buat. Dan saya ada pasta saya sendiri. Bukan ini. Hei, kenapa awak paling pada saya? Membuat dough pasta secara Marcia, I welcome Burberry with sour. Mengadonya. Kena sari diri sendiri. Lihat, semuanya sudah siap. I hari perlu rebus pasta ni. Dan sementara itu, saya akan menonton beberapa video lucu. Lihat, nenek-nenek. Saya tidak berminat dengan itu. Saya sedang memasak. Ini pai makaroni, chef. Baiklah, kita perlu menggulung dar kita menjadi lapisan nipis berjaya. Nampak sempurna. Sekarang kita menggunakan bentuk khas memotong bulatan, membuang bahagian lebihan dan sekarang mengisi dough kita. Lihatlah bunga ros yang cantik. Dan ada... Tunggu, nenek, ada terlalu banyak keju. Oh, ia sempurna. Tetapi apa yang terbakar itu? Apa? Oh, tidak. Tak mungkin. Pasta saya. Oh, ia terbakar. Ayolah, apa yang patut saya lakukan sekarang? Tak mungkin. Apa, nenek? Saya akan lihat. Spaghetti gummy. Mari kita buat ini. Saya perlukan straw dan jelly. Perisa ceri. Sempurna. Campurkan dengan air dan tuangkan ke dalam straw. Bagus. Sekarang inalkaretors pinggan. Wah, menghias semuanya dengan krim putar dan taburan di atas. Sedap. Saya sudah siap. Oh, betapa indahnya. Dan hidangan saya juga sudah siap. Beberapa daun basil dan... Oh, sempurna. Oh, chef, ini kelihatan menarik. Ya, hasil dari pasta saya berbentuk bunga. Wah, Plus harus membuat hidangan yang hebat. Mari kita mulakan dengan pasta berwarna-warni ini. Mencubanya. Tunggu. Ini migami? Saya tidak mau itu. Spy.
sangat berkeju. Hebat. Saya sangat menyukainya. Dan sekarang hidangan ketiga. Ia kelihatan pelik. Itu teruk. Saya tahu. Pemenangnya adalah nenek. Ini pasta terbaik. Oh ya, kemenangan milik saya. Terima kasih. Sites, siawang kawan isker untuk Skavitro. Dirat circumante poa, ninchinauspe into Klingern sto jumper lagi. Salamik tigel.